Dalam pukul 7 kita semua dah berangkat pergi ke KTM Butterworth, dan kita akan terus ke last checkpoint lah, KTM Padang Besar. Sambil-sambil dalam perjalanan tu kita dapat tengoklah scenery hijau yang memukau. Cantiknya tempat orang ni kan. Tengoklah, aku pun dalam pada masa yang sama ambil lagi kesempatan, minta kakak aku tolong rakam ke aku. Aku nak tengok juga. Lepas tu dalam tu anak buah aku pula nak join. Tengok tu. Dia memang dengan makcik dia. Dia dengan pakcik dia memang ni sikit, manja sikit. Setibanya kita di Padang Besar, jam menunjukkan 9.44 pagi. Kita menunggu Grab driver kita untuk ambil kita dan lepas bodoh. Jangan tongkat. Tongkat my brother. Sengalah dia ni. Okay, Alhamdulillah kita lepas keluar pada border yang pertama, border di Malaysia. Alhamdulillah semua lepas keluar ya. Anak buah aku tu senang pula nak keluar. Immigration tu senyum je tengok dia kan. Alhamdulillah lah. Ini kita terus berangkat ke next border lah. Let's go, kita pergi ke Thailand. Dah keluar border ya. Dah keluar border Thailand. Welcome to Thailand. Oh, tukar terus. Welcome to Thailand. Sawadikap. Kita dah keluar. Kita dah keluar border Thailand. Kita ke mana ni kak? Hat Yai. Hotel Hat Yai. Dekat 2 jam lebih perjalanan daripada border sampai ke Central Hat Yai, Kap Kung Kap. Kita terus pusing ke belakang sentralnya tu untuk pergi ke Good Dream Hotel. Dan di sini kakak aku dan kawan-kawannya dia settlekan lah, dia arrangekan bilik untuk kita nginap malam ni. Dan kita keluar terus, tak semua banyak letak barang, kita keluar terus, kita cari motosikal rental. Dan pukul 12.53 kita dah jumpa dah Tolong Motosikal Rental. Ini memang senang, cepat, mudah. Tengok muka semua ada happy, semua dah tak sabar. Kita terus bawa motor tu balik ke hotel kita untuk check in ke dalam bilik lah. Sebab orang dah panggil. Masuk je, ya Allah cantik rupanya bilik ni. Hotel ni cantik lah geng. Sesuai untuk family kecil, macam korang yang pasangan baru kahwin, dah dapat anak 1-2 orang. Ini bilik sesuai untuk korang, InsyaAllah. Tanpa berpatutan. Wifi pun laju. Itu yang penting. Wifi kat sini laju geng. Jangan lupa kalau korang suka konten macam ni, like, subscribe, share, on button notification. Bagi tahu kat kawan-kawan. Hakim sekarang buat video traveler juga. Okay, thank you.